mana? Kami ni tu tengah buat live ni. Oh, iya, aku tengah masak. Tengah masak? Mak masak apa tu? Tahu. Oh, mak masak Ayam sahur. kicap. Ayam kicap. Tengoklah live kejap. Cuba tengok live aku kejap. Mana? Tengok live. Sabar. Tengok live cepat. Ya Allah, elok-elok lah, Mal. Tengoklah. Ya, bergelek lah kau, bergelek. Okey, tengok ni. Ding. Oh, gila lah. Ding. Nampak? Apa salah dengan kau? Aduh, yai. Patutnya ada anak-anak kita sekali. Kau dah buka ke kau punya? Diorang kata kau dah unboxing semua. Yang gambar belum sebab aku tak sempat. Aku letakkan dekat ni. Oh my god, kan dah kata ingat nak buat surprise. Diorang kata kau dah buka gambar. Aku pun tunjuklah gambar ni. Aku ada buka gambar aku. Yang lukisan gambar aku ada lah. Oh, yang kecil tu dekat Putrajaya tu Tak apalah. Itulah nak tunjuk. Besarkan gambar ni. Nanti kau buat sini kau tengok kau dapat gambar apa. Tante gambar sama. Yelah. Okeylah, sambunglah masak ayam masak kicap tu. Okey. Macam sedap ayam masak kicap tu. Tapi itulah duduk jauh pula. Tak dapat rasa ayam masak kicap keluar. Nanti gua payung gambar. Okey, nak tengok. Bye. Okay. Mesti kau nak dengar I love you kan? Tak boleh. Tak cakap apa-apa. Dia tahu dah. Cakaplah I love you. Tak boleh. Hati, kesian dapat gambar je. Mem tak sampai lagi ke? Kak Zulhanisa thank you. Kak Nur Zahira thank you. Tak cerita macam ni. Hari tu kan sebelum Harzan pindah, dia duduk dekat je dengan Umar Hikmal ni. 5 minit je sampai. Paling lambat 10 minit lah kalau jam. Sekarang ni dia pergi pindah dekat satu lagi tempat yang sangat jauh. 50 minit ke sejam daripada Umar Hikmal. Jadinya gitu. Dia pula sejenis ni takkan keluar tanpa hala tuju. Kenapa pindah? Ada sebab lah kenapa dia pindah tu. Macam tu. Kemal kat setapak. Untuk akak-akak yang tinggal kat KL ataupun Selangor, tahulah. Macam tu. Dekat mana? Daripada setapak Gombak ni. Kak Hasniza, Kak Aziz, terima kasih. Dia pindah dekat mana? Macam tu. Betul lah tu siapa yang cakap tu. Betul lah tu. Yang penting Iqmal dekat dengan Tok Gombak. Tu je. Kenapa? Oh my god. Kenapa? Kita si biasa siapa? Mami! Mami. Terima kasih, Mami! Banyak dia habis sebenarnya. Pagi sahur makan apa je ketua? Tadi kemangan Adam dah beli barang-barang kalau konon nak bersahur. Kita orang sangat dah
bukan healthy punya lifestyle. Kita orang beli yogurt lah. Kita beli yogurt. Sebab ada akak tu tanya, ada akak dan abang tu cakap kalau nak jaga Kak Hasniza Aziz, terima kasih Kak Hasniza Aziz. Ya Allah, aku tak tahulah mana dia datang. Akak-akak ni semua pemurah ni, aku tak tahu datang daripada mana ya. Ya Allah, hai, semoga dia mewahkan. Ya Allah, bersama ni bulan Ramadan. Ya Allah, siapa yang bayar aku give ni. Ya Allah, mewahkanlah rezeki. Ya Allah. Ya Allah, Mami. Ya Allah, keluar pula ikan nun. Ya Mami, terima kasih Mami. Mewahkanlah rezeki dia orang. Ya Allah, panjangkanlah umur dia orang. Ya Allah, pemudahkanlah segala urusan dia orang. Ya Allah, ya Allah. Masukkanlah dia ke syurga tanpa hisab. Ya Allah, amin rabbal alamin. Ya Allah. Terima kasih akak-akak semua. Terima kasih kak ya. Daripada tadi kak, daripada tadi ikan nun dah keluar dah tadi. Ikan nyum tu ikan paus kan? Ya kot. Esok Ikmal akan live bersama V Asia. Tapi besok Ikmal seorang. Jadinya Ikmal pun tak tahu produk apa yang Ikmal akan jual. Alhamdulillah. Tapi katanya, ya ke? Tapinya ada produk-produk yang serendah RM2.90. Katanya lah. Tapi Ikmal tak tahulah produk apa yang akan jual. Tapi Ikmal seorang. Mami tisu ingat tak? Mami tisu? Jam berapa? Ikmal tak tahu kak. Mami tisu. Mesti selepas terawih Tapi apa-apa nanti Ikmal bagi tahu. Sebab Ikmal tak diberitahu pukul berapa. Tapi besok. Yang penting besok Ikmal akan buka puasa dekat rumah Datuk. Ya Allah, terima kasih kak bagi gift. Kenapa tak sekali ma'am? Tak tahu, katanya ala carte macam tu. Diasingkan. Mungkin ada slot-slot lain lah kot. Macam tu. Tapi okey lah. Ma'am dapat rehat. Dia baru sampai daripada Nyalas hari ni. Esok mungkin dia dapat rehat dulu. Esok Ikmal kerja dulu. Lepas tu 21 ada bersama Dr. Kardin. Bersama-sama dengan ma'am. 22. Sorry. Besok 21. Maksudnya hari ni lah ada 21. 22 Dr. Kadin. 23 dengan 23 tak ada apa. Mungkin ada benda lain. 24 dah pergi Kelantan 24 kita dah pergi Kelantan. 24 pergi Kelantan. Dr. Kadin beg ke kasut beg? Okay, set family tak ada ke? Tak tahulah. InsyaAllah besok ada lah tu. Okay. So insyaAllah nanti yang ni lebih-lebih nanti Ikmal akan unboxing. At least adalah benda yang Ikmal waktu buat live Ikmal boleh unboxing. Untuk sambil-sambil tu. V Asia produk apa ya? V Asia ni dia macam lebih kurang macam D-Herb juga kot. Ada banyak produk-produk random macam tu. Macam lipstick collagen macam tu lah lebih kurang. Ada banyak lah barang-barang dia. Ikmal tak sure lagi produk apa. Tapi kita tengok esok. Okay. Set berpantang ada nanti Ikmal tanya. Okay. Belanja satu lagu ketua please. Tengah fikir. Ini nama bos. Terima kasih. Itu nama bos. Dok. Tera. Mambas. Lentara pada bella. Lentara mambas. Jerung Singapura dah menjerongkan Dita 6,000. Mana tadi? Tapi tak dapat meet and greet. 6,000? Akak beli apa kak? Akak, cuba akak terangkan kat saya. Apa benda yang akak beli sampai 6,000? Kak banyak tu kak. Dia macam satu jerung tu. Satu jerung SG beli-beli support. Dia nak meet and greet tapi tak dapat. Sebab banyak ni kak. 20 set. Ya Allah kak. Akak ni nak buka kedai Candita kat Singapura ke apa? Banyak betul. Beli untuk ahli-ahli. Kak Syikam beli 20. Kau nak bersin boleh pergi bersin sana kot. Macam nak meniaga. Okey, tak apa. Terima kasih kak yang support. InsyaAllah ada plan yang akan mendatang. Bincanglah dengan Kak Teh. Jom nanti Ikmal usulkan dengan Kak Teh. Ambil order untuk semua jerung Singapura. Nanti Ikmal usulkan dengan Kak Teh. Kita pun tak dapat meet and greet. Oh, you go. Boleh tak saya nak buat dance dengan lagu Habibillah? Boleh. Dia alu-alukan. Rehat dulu ketua kesihatan first. Okay, insyaAllah. So Ikmal offkan dulu. Ikmal
Ucapkan terima kasih. Kak Sama, thank you Kak Sama. Thank you. Ikmal offkan live dulu. Terima kasih kepada yang bagi gift. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Yang dah tap-tap like pun terima kasih. Yang stay daripada live daripada mula sampai habis, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah apa-apa kita jumpa lagi. Okay? Terima kasih semua. Kak Ina Malik, thank you. Kak Aziz, thank you. Baik ketua wadah Enigma masuk lagi. Enigma. Ikmal tak faham apa benda Enigma tu. Macam mana kita nak tahu kalau Enigma tu yang bagi gift? Dia akan keluar nama Enigma bagi gift macam tu? Ya bang. Ke dia keluar nama yang nama asli Enigma? Tak tahu. Nanti kita chat. Ngajura, thank you. Bye-bye. Bye-bye semua. Anun. Enigma nombor 2. Abang popular live nombor 5. Apa? Abang popular live nombor 5. Popular Live nombor 5. Daily nombor 14. Wow. Daily. Kelas. Terima kasih akak-akak semua. Tapi ranking memang naik lah. Enigma Anonymous. Fadilah, thank you Kak N Fadilah. Ya Allah Kak N Fadilah, thank you. Kenapa benda ni macam tak berfunction lah, cool fever ni? Sebab apa angin? Kita kena telan sebenarnya cool fever ni. Tak apa ada angin. Dah nak off, dapat paus. Itulah ya Allah, terima kasih. Apa-apa nanti Ikmal Roger. Sebab kadang-kadang Ikmal ni tiba-tiba terrajin buat live waktu sahur ke apa ke kan. Nanti Ikmal Roger, okay? Ataupun nanti kalau tengok adik Ikmal buat live waktu sahur tu, tak payah masuk, tak apa. Akak sahur bersama keluarga dulu, okay? Terima kasih InsyaAllah. Kalau Ikmal rajin buat live waktu sahur nanti, Ikmal Roger. Bye-bye.